Mercedes-Benz GLC 300 Zero Auto tahun 2022. Okey, kat sini hujan lebat guys, saya dekat JB. Okey, kita review saja kereta. Okey, Mercedes-Benz GLC 300 cat cantik, tahun baru lagi 2022. Tayar original sport in. Okey, bahagian depan tayar pun okey, masih boleh pakai. Lampu semua okey ya. Kereta ni masih lagi ada warranty setahun. Untuk enjin dia bawa dengan suspension. Mercedes-Benz GLC 300 berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Okey, bagi dalam memang cantik, memang premium, nampak executive. Okey, nampak premium. Cushion memang sangat-sangat cantik lagi. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, cantik, kemas. Dashboard, panel depan semua okey. Tak ada masalah. Steering, aircon pun masih sejuk, kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh telefon nombor saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, jadi mereka satu kereta SUV. Inilah Subaru SVIP 2.0 Auto tahun 2017. Okey, kereta ni sudah siap cat baru satu bodi. Okay, kereta sudah cantik lah. Okey, demonstration engine ke semua suspension kita sudah test semua. Masih ada punching yang cantik lagi. Lampu semua lagi okey cantik. Bagi ada minat kita boleh datang ke sana tengok test ke. Subaru SV ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik, ia boleh datang ke sana tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia. Okey cantik lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini ada spotlight dengan daylight. Alright. Ini tayar dengan rim pun okey cantik lagi. Okey, kita condition dalam. Alright. Condition dalam dia pun masih tengok okey cantik okey. Ni pakai push start function semua okey cantik. Aircon sejuk video okey. Dashboard pun okey cantik. Steering pun okey cantik. Lagi kita ada shield. Alright, di seat full dia dah seat okey. Lagi kita ini tension tu. Seat pun cantik lagi. Okey, kita belakang. Alright, seat belakang dia sama juga. Okey, cantik lagi okey. Depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Tengok ni guys, Volkswagen Polo 1.6 auto tahun 2015. Harga cash kita nak offer 16,800 sahaja. Nak loan pun boleh, bulanan serendah 400 plus ikat 6 tahun. Okey, color kita ada cat baru guys cat satu layer. Kita tengok tayar dia, tayar dalam 30%. Version luaran, cat memang cantik, lawa. Okey, jom kita pusing-pusing tengok. Okey, ni bahagian depan dia guys bahagian depan lampu semua masih cantik, masih lawa. Kita tengok enjin. Okey, enjin dia cantik lagi masih okey, tak ada leaking. Okey, bahagian sini cat semua okey, tak ada masalah. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Harga dah terjunam guys harga dah termega. Cepat-cepat datang kedai saya untuk test drive kereta. Okey, ni bahagian dalam dia memang cantik, memang lawa. Okey, bahagian depan pun sama, tak ada koyak, tak ada calar. Kilometer dalam 163,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension kita masih lagi bagi warranty setahun. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello bos, Toyota Harrier 2.4 auto tahun 2008. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi.
Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Ini dia Range Rover Evoque Dynamic 2.0 Auto tahun 2014. Harga cash kita nak offer 49,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan RM11,000 plus ikat 6 tahun. Okay, tahun 2014. Color kita dah cat baru. Color dia cantik, dah lawa dah. Okay, tengok condition luaran dia. Masih cantik. Masih lawa lagi. Okay, siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Okay, tengok bahagian depan. Lampu semua masih cantik, masih lawa. Kereta ni kita masih lagi bagi waranti setahun untuk enjin, gearbox dengan suspension. Okay, Range Rover Evoque. Berminat terus boleh datang kedai saya guys sebelum terlambat. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden bahagian dalam. Kereta ni cushion masih baik, masih cantik, tak ada koyak. Bahagian depan pun sama, cushion okey, cantik, kemas. Dashboard panel depan semua okey, kilometer 136,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya ke atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini mungkin satu kereta SUV. Inilah Proton S70 1.8 Auto Premium tahun 2022. Okey, kereta baru masuk, masih lagi okey cantik ya. Lebih function engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey cantik ya. Lampu semua pun okey cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test okey. Proton S70 ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik. You boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash ya. Okey, di lampu depan ni okey cantik lagi. Salon depan semua pun okey cantik. Di bawah ni sekolah. Okey, ini dia besar ya. Jangan green lah. Pun okey cantik lagi. Okey, kita tengok function dalam. Okey. Condition dalam dia pun masih lagi okey cantik. Function semua okey, tak ada masalah. Lagi ini gear boleh ada eco mode dengan sport mode. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard pun okey cantik. Steering pun okey cantik lagi. Okey, dia mesin full leather seat okay. Dan kita ini sisi kantor. Sini pun boleh kontrol sebelah. Lagi S70 ni dia pun ada sunroof dengan mundur. Okey, dia kontrol dari sini ya. Alright, lagi dia pun ada power boot. Power function okey cantik lagi. Okey, kita belakang. Okey, seat belakang dia sama juga. Masih okey cantik lagi. Belakang sini ada ikon. Okey. Depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Hello bos, Toyota Hilux 2.4 Auto tahun 2021. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada waranti 1 tahun. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Kia Sorento 2.4 Auto tahun 2018. Harga cash kita nak offer 48,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan sendah 600 plus ikat 9 tahun. Cat masih lawa lagi, masih cantik. Okey, tengok tayar pun masih baik lagi. Tayar depan pun sama, bunga masih cantik. Lampu bahagian depan semua okey. Tengok masih lawa lagi lampu dia. Kereta SUV 7 seater. Okey, siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive. Untuk family memang sesuai.
kereta, bebas banjir, bebas aksiden. Bahagian dalam cushion memang dah cantik, lawa, tak ada koyak. Kita koyak, yang koyak kita ganti baru. Okey, bahagian belakang pun sama, cushion baik. Okey, boleh duduk 2 orang, dia ada 7 seater. Bahagian depan pun sama, cantik. Ni depan, bawah dia, dua-dua kita dah tukar baru guys, cantik lagi. Apa dia punya panel depan semua masih cantik, masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Kereta condition dalaman luaran memang masih cantik, masih lawa. Okey, dia punya harga pun memang harga termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa yang nak beli cash, nak loan pun boleh, nama pun salah. Si Chris Itos, blacklist, SKPK, gaji cash baru kerja 3 bulan, tak ada lesen, saya boleh tolong bantu, tak ada masalah. Saya punya kedai dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Saudara, dunia ini adalah lautan yang dalam. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Kerana itu, sediakanlah perahu untuk berlayar di atasnya. Fikirkan saudara.